Hello, Assalamualaikum. Nama saya Amir. Saya dari kumpulan 3. Hari ini saya ingin membentangkan tentang projek tahun akhir saya dari Jabatan Kimpalan AKBM Paguh. Saya yang mengambil projek ini adalah takraw ball thrower. Projek ini sesuai untuk latihan seperti feeder, tekong, killer, servis dan lain-lainnya. So langkah pertama sekali kita akan lock tayar dulu. Tayar. Okey. Lepas tu kedua kita akan on mesin ni. Lepas tu kita akan kita boleh pilih kelajuan yang kita nak lah untuk mesin ni. Seperti saya buat 20 kelajuan mesin ni. Tu projek ni dia boleh adjust sudut seperti yang kita nak, macam 30, 40, 50 ataupun 60. Seperti saya buat, saya akan longgarkan ni. Jadi ini sudut yang paling tinggi. So ni sudut tengah, sederhana, di bawah. Kita lock balik lah. Kita lock. Lepas tu dia fleksibel, dia boleh bergerak kiri dan kanan. Seperti yang anda tengok, fleksibel. Lagi lepas dah siap pakai ni, kita tutuplah mesin ni. Kita off mesin. Kemudian kita buka balik lock tayar tadi. Okey. Lepas tu kita akan tunjuk demo video, okey? Yuk.